Langkah 3. Tekap dan guntingkan ela bahagian tangan. Lipat dua kain ela. Ukur bahagian yang paling lebar. Saya dapat 5 inci 3/4. Kemudian lebihkan beberapa inci, saya ambil 6 inci setengah. Dari sisi kain ela, tandakan 6 inci setengah. Lipat bahagian yang ditanda, kemudian tarik ke sisi. Ambil pola lengan, letak di sisi kain ela yang telah dilipat. Tindih pola dengan pemberat atau peniti keliling pola. Kapur keliling pola lengan. Ulang cara yang sama sekali lagi. Kemudian gunting keliling bahagian lengan.